Okay, jadi ada berbagai jenis sambungan yang kita boleh lakukan menggunakan mikrofon Rode NT-USB ni. Okay, antara sambungan yang pertama adalah dengan rekod secara terus menggunakan Rode Connect. Yang kedua adalah dengan sambungan daripada headphone monitoring straight to the camera. Cumanya method bila kita melakukan straight macam tu, dia akan ada ground floor noise yang sangat tinggi lah, dan akan berlaku macam hissing macam tu. Okay, jadi untuk solve problem tu korang perlu ada satu alat, okay, ground noise breaker lah. Okay, jadi yang ni contoh alat yang kita boleh gunakan untuk kita nak sambungkan terus kepada kamera. Okay, jadi the next adalah mana-mana Rode wireless microphone. Okay, jadi yang tu korang just sambungkan saja mikrofon dekat sini dan receiver terus pergi ke kamera. Okay, jadi itu adalah beberapa jenis sambungan yang kita boleh gunakan sekiranya kita pilih Rode NT-USB Plus ni. Kenapa mic ni dikategorikan sebagai professional USB microphone? Sebab mic ni boleh buat hampir semua, termasuk daripada sound recording sehinggalah kita nak buat podcast atau kita nak buat streaming. Sedia kita tahu Rode ni memang dia mengeluarkan banyak produk yang produce high quality audio. Tapi apa yang membezakan mic ni daripada mic-mic yang lain? Yang pertama adalah kapsul. Okay, jadi kapsul dekat dalam ni kapsul studio grade yang ada tight pola pattern. Okay, tight cardioid pola pattern. Okay, jadi kalau kita bercakap pada bahagian hadapan mikrofon, kita akan dengar dengan jelas, dan sekiranya kita bercakap pada bahagian sisi mikrofon, ini adalah kualiti dia. Dan sekiranya kita bercakap dekat pada bahagian belakang mikrofon, ini adalah sound quality. Dekat sini kalau korang tengok, dia dilengkapi dengan Revolution Preamp. Revolution Preamp ni apa? Okay, Revolution Preamp ni dia low noise high gain. Maksudnya kalau kita setkan gain mikrofon yang terlalu tinggi, floor noise dia tu tak kedengaran dengan jelas. Okay, dia tak sama macam mikrofon dynamic yang selalu kita gunakan. Okay, mikrofon dynamic selalunya kita perlukan satu audio interface untuk power the device lah. Okay, contohnya macam yang saya guna ni. Okay, ini adalah Shure SM7B. Okay, Shure SM7B ni dia memang mic ni senyap, tetapi masalah dia kita memerlukan satu lagi benda, audio interface. Okay, dekat audio interface tu bila kita increase gain dia, automatic dia akan introduce noise floor daripada audio interface tersebut. Okay, jadi mic ni dengan Revolution Preamp ni dia dah memang ada dekat situ low noise high gain capability. Okay, jadi dekat sini ada Apex Audio Processing. Apex Audio Processing ni dia tak ada pada mikrofon yang lain. Kalau dulu dalam studio profesional ni memang diorang menggunakan Apex Audio Processing ni untuk level the voice. Okay, jadi sekarang ni saya turn on Aural Exciter dan juga Big Bottom. Lagi mikrofon ni dah ada built-in dah dekat dalam ni. Okay, kalau kita sambungkan dengan telefon ataupun kita sambungkan dengan komputer, okay, buka saja Rode Central tu, kita boleh turn on. Antara fungsi-fungsi yang kita boleh turn on dekat Rode Central adalah seperti high pass filter, noise gate, aural exciter, compressor, big bottom. Dah ada dah dekat dalam ni compressor. Okay, compressor ni dia akan membantu kita sekiranya tonasi kita tu dia sedikit rendah, sedikit slow, sedikit rendah, sedikit slow. Okay, jadi yang tu dia akan levelkan yang tu biar jadi sekata. Okay, selalunya bila saya buat post processing, mesti ada something audio tweak yang akan saya gunakan. Okay, contohnya saya akan adjust beberapa EQ dan juga dynamic untuk mikrofon lah. Okay, tapi dengan mikrofon Rode NT-USB Plus ni korang dah tak perlu buat benda tu, sebab dah automatic dah dekat dalam ni. Kita setting siap-siap, dah siap setting, kita just hit the record button, dan kemudian audio yang keluar daripada mikrofon ni memang dah superb guys. Lagi satu, kita boleh monitor output daripada headphone jack yang ada dekat sini. Okay, jadi untuk monitor output ni just plug in sahaja kabel dekat sini, korang boleh monitor terus. Contoh powerful Apex Audio Processing tu sebenarnya ada pada Rode Procaster. Okay, jadi fungsi Rode Procaster tu dah built in dah dekat sini. Okay, jadi
sesuai lah dengan harga yang dipasarkan untuk mikrofon ni. Okay, jadi sekiranya korang nak audio yang berkualiti, the next adalah korang nak perlu set betul-betul distance antara mikrofon dan juga source of the sound lah. Okay, contohnya suara kita. Okay, kalau kita nak audio yang berkualiti, okay, jadi ini adalah mic pilihan pertama yang perlu anda ambil. Untuk mikrofon ni, pastikan bila kita nak gunakan dia, set the proper distance lah. Okay, sebabnya kalau kita letakkan dia jauh, memang kualiti audio tu akan drop. Okay, jadi itu saja daripada saya. Terima kasih guys kerana menonton.